Apa efek shutter speed kepada video kita? Satu hari, satu info pasal kamera. Okay, sebenarnya shutter speed ni bukan efek kepada cerah atau gelap saja untuk video kita. Kalau gambar kita faham, kalau laju shutter speed dia akan tangkap, dia akan freezekan pergerakan yang laju. Contohnya nak ambil gambar main bola, kena perlukan shutter speed yang laju supaya kita dapat ada momen pergerakan orang tu yang betul, yang sharp. Tapi kalau dalam video, shutter speed yang slow akan hasilkan satu benda yang kita panggil motion blur. Contohnya dalam video sekarang ni, saya gunakan 1/160. Kau tengok pergerakan ni. Okay, nampak nak rasa sharp je, dia tak blur sangat. Kalau saya turunkan shutter speed kepada 1/80. Okay, sekarang 1/80. Nampak tak? Ada sikit motion blur. Ada sikit. Kita turunkan lagi kepada 1/30. Ni shutter speed 1/30. Okay, nampak? Lebih motion blur. Lebih blur tangan saya. Kalau tak nampak sharp macam tadi. Turunkan lagi shutter speed kepada 1/20. 1/20. Nampak tak? Lebih blur kan? Lebih motion blur. Macam orang buat art berat tu, gambar art berat tu, shutter speed yang slow gini lah. Kalau kita naikkan, kita lajukan shutter speed kepada 1/400. Ni shutter speed 1/400. Nampak? Tak ada blur kan? Nampak jelas je tangan saya ni. So kalau kita nak shoot apa-apa pun, kita nak dapat sharp pergerakan dia. Kalau dia bergerak laju, kita nak dapat sharp. Gunakan shutter speed yang laju macam sekarang ni. Kalau kita nak ada motion blur, kita turunkan shutter speed. Nak turunkan berapa tu bergantung pada kita punya keadaan, kita punya lighting dan sebagainya. Contohnya 1/80, 1/50, 1/40 ataupun macam ni 1/30. Dah nampak dah motion blur tu. Cuma kalau kau nak tahu nak start dengan shutter speed apa, boleh gunakan guide shutter speed ada 2 kali frame rate. Contohnya kalau korang shoot dengan frame rate 60 fps, guna shutter speed 1/120, sorry. Kalau kita shoot 30 fps video tu, gunakan shutter speed 1/60. Itulah lebih kurang basic guide dia. Dan daripada situlah kita boleh ubah mengikut video yang macam mana yang kita nak.